Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan perkenalkan duit yang pertama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera lah pada semua yang di sana, di luar sana, yang dari negara-negara lain, dari negeri-negeri lain. Ini adalah RM600 yang dikeluarkan pada tahun 2017. Ini RM600 original, yang 2017 punya lah. Kat belakang kita boleh nampak ni nombor siri dia dan ni semua. Saya akan jelaskan duit ni lah. Duit ni RM600 value, dan nampaklah kita boleh nampak dia punya tu true identification. Ni saya Muhammad bin Ibrahim, dan wang kertas ini sah dipakukan dengan nilai. Ada 15 yang di Pertuan Agong Malaysia, daripada Tunku Rahman hingga Sultan apa saya tak tahulah. Ni di sini kita boleh nampak ni gambar, ni Bank Negara Malaysia, ni silver thread dia, ni silver thread, dan ni ringgit Malaysia. Belakang kita boleh nampak Bank Negara Malaysia, nombor siri dia. Ni silver thread bekas untuk tu, dan ni yang sultan-sultan yang masa deklarasi kemerdekaan, sultan-sultan ni menandatangani untuk mengesahkan bahawa Malaysia akan merdeka lah. Ni kijang, sesana kijang, ringgit Malaysia 600. Ni ringgit Malaysia dan Tunku Rahman merdeka lah. Ini saja untuk duit Malaysia, dan ini adalah salah satu duit terbesar di Malaysia, iaitu 22 kali 37 cm lah. Itu saja untuk bagi saya hari ni. Sesiapa nak komen ke, nak rekomen saya duit lain ke, boleh, dan saya akan explain duit RM600 ni lagi. Terima kasih, bye.